Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Subhanahu wa ta'ala. Jaga diri kita, jaga binting diri kita daripada segala dosa dalam bulan puasa. Ada beberapa perkara saya nak sebut. 1-2 hari ni ada orang tanya kemusykilan. Ada seorang wanita bertanya, dia isteri kedua, berkahwin dengan suaminya, dah ada anak, tetapi berkahwin di luar negeri, dan dia tak tahu sama ada yang dia jumpa tu qadi betul ke tak qadi betul. Tak ada cerita lain, walau awak sudah kahwin, walau awak sudah anak, walau berapa sekalipun, awak kena pergi pejabat qadi, lapor, bawalah surat nikah tu kalau ada. Kalau tak ada pun lapor sama qadi. Kalau suami tak nak pun awak kena ngadu sama qadi, biar qadi panggil sama suami untuk ditanya, untuk verify sama ada nikah awak tu sah ke tak sah. Kecuali awak bilang memang saya nikah dengan pejabat qadi di Perlis ke, di Kedah ke, dah tentulah dalam negeri kita semuanya ada tentu. Kalau daripada luar negara dan tak dapat tahukan, ni tak boleh main-main tentang soal nikah ni, tak boleh main-main. Di situ ada hubung kait dengan, kalau nikahnya tak sah namanya zina. Dan hubung kait anak-anak tu tak boleh dinasabkan pada bapa. Ada hubung kait tentang perwalian. Kalau anak tu perempuan tak boleh diwalikan bapaknya kalau tak sah. Adik-beradik sampai ke bawah. Ada persisian pulanya. Abang kalau bapaknya mati pun abang tak boleh walikan adik, sebab mereka kena bukan adik-beradik yang sah mereka semua tu. Semua kalau 5 beradik tak berbapak namanya. 5 beradik tak boleh berbapak. Dan ada hubung kait dengan pusaka. Kalau mati bapaknya 1 sen tak dapat anak-anaknya itu, sebab itu bukan bapak dia. Jadi kena verify. Tak boleh main-main tentang soal nikah kahwin. Jangan nikah kahwin dengan yang bukan-bukan. Pergi luar negara, sini pejabat qadi tak paskan, kita boleh luar negeri. Kalau jangan ingat, jangan dia ada authority untuk nikahkan hanya bapa, itu wali, iaitu wali ataupun hakim. Hakim tu yang dilantik oleh pihak berwajib yang sah. Itu aja yang ada authority. Dan kalau dah hakim negeri kita susah nak luluskan kita, jangan sangka hakim lain begitu. Hakim lain pun pegang syarat juga. Kalau negeri kita susah nak sahkan, pergi negeri lain boleh mudah ke? Wallahu alam. Kalau dari luar negeri, dia akan verify dengan qadi kita juga. Dia akan verify. Itu kalau pejabat qadi yang betul di sana. Kalau pejabat qadi yang betul, dia akan call pejabat qadi di sini, sahkan betul ke budak ni anak dara, betul ke janda, tengok apa kesnya, refer. Lagi lama. Kalau sini punya dalam 2-3 bulan tak lulus, sana kena cek sini begitu, dan tunggu sana yang proses, boleh jadi double ke triple punya lama menunggu. Kalau pergi sekejap dah balik tu, kau hati-hatilah. Ya. Dan kalau bapa sendiri pun yang nikahkan anak perempuan, sah-sah, tapi jangan buat begitu. Kalau anda anak-anak selamat. Ini kita nak lebat puasa, tapi orang ada tanya perkara ini, kita kena tentukan perkara ini juga, ya. Kita bapa, kita suka budak laki-laki satu, tak apalah pakcik nikahkan dulu. Jangan tidak kita ucap pada orang mana laki-laki, sebab nikah tu gurau pun betul, main-main pun betul. Nikah, cerai dan rujuk, semuanya betul. Jadi jangan kita ucapkan, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin sekian-sekian tunai, kecuali ada saksi dan ada daftar pada pejabat qadi. Ada juru nikahnya di situ, senang cakapnya. Ada juru nikah tu. Saya bapaknya sah di kalangan hukum syarak. Tetapi dalam segi undang-undang, siapa nak bela anak awak kerana tidak hitam atas putih? Walaupun kadang nak pergi nikah minggu depan, 2 minggu depan di Perak. Sekarang bapaknya nikahkan dulu, jadi 2 orang dah boleh travel 2 orang. Jangan. Macam mana sekalipun dah nikah, dah isteri dia sah, tetapi tak ada hitam putih, apa-apa berlaku, anak awak jadi gantung tak bertali. Pendek ajal orang lelaki itu, dia belum sempat nikah yang secara berdaftar, tiba-tiba meninggal, anak awak statusnya janda. Takdir dia dah mengandung dalam tempoh beberapa hari itu. Anaknya keluar nak lahirkan, nak daftarkan pakai surat beranak, macam mana nak daftarkan? Belum ada surat nikah mengatakan begitu. Payah. Jangan main-main tentang soal nikah. Itu perkara serius. Ada satu kes, seorang dapat menantu orang Arab. Wah, pakcik bikin apa nak pejabat qadi? Ini pun diorang bukan negeri Islam, dia ikut undang-undang, banyak sivil, banyak apa semua. Pakcik walinya sah, tengok hadis Nabi ini, rukun fiqah apa-apa semua. Wah, bapak punya pun sukalah. Terus tak umpamakan pejabat qadi, nikahkan anaknya. Wah, sah, memang sah. Menantu dia pergi negeri Arab, balik sini, pergi negeri Arab, balik sini, pergi negeri Arab, tak balik sini. Lapor qadi, qadi bilang kita tak ada hitam putih. Pada kita, status kita awak anak dara.
Dan kita tak kalau ada surat nikah, kita boleh jumpa pejabat qadi sana, minta orang ini bertanggungjawabkan. Pasal tidak ada. Mau tak mau pergi sana, pergi negeri di sana, tahu rumahnya, pergi sana, Assalamualaikum, kat itu siapa? Awak cari siapa? Saya tak kenal. Mau tak mau merayu ke lafaz talak saja. Jadi nak aku boleh bebas. Satu apa tak boleh claim, satu apa tak boleh tuntut, aku tak kenal. Allah, nak minta fasah macam mana? Gantung tak bertali sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Satu kes lagi, ada satu orang. Bakal menantu dia orang ahli perniagaan, banyak harta. Tapi sedang harbatah dengan isterinya. Harbatah tu bermakna marriage problem, tengah dalam nak pisah. Tapi dah berkenan dengan anak pakcik ni, pinang. Tak pergi ke jalan-jalan takut berdosa, pakcik nikahkan dululah. Nanti saya dah lepas pisah dengan isteri saya, dah beres segala urusan tuntutan semua. Saya nikah yang resmilah dengan anak pakcik. Pada jalan-jalan nanti berdosa, ayolah takkan lari, gunung dikejar. Gunung dikejar tak lari, orang jantan tak kejar pun lari. Betul. Pakcik tu pun nikahkan anaknya. Dah habis settle kes perceraian dia dengan isteri dia. Bila nak nikah, tak payah dah nikah dah sah apa? Dia tak nak nikah rasmi. Pasal apa? Dengan perkahwinan yang pertama nikah rasmi, dengan bercerai kan qadi yang tentukan kena bayar nafkah ini, Jadi yang ni tak ada surat. Dia kalau aku cerai pun aku tak boleh tuntut aku. Mau tak mau anak dia ikut juga pujuk, suruh nikahkan. Tak tahu dah nikahkan belum sampai sekarang. Susah kalau tak nikahkan. Walau kita bapaknya sah, memang sah. Tapi siapa nak anak kita? Jangan. Tidak kita ucap, aku nikahkan di kau. Kecuali ada juru nikah di situ yang ada rekod hitam atau putih. Satu kes lagi. Satu makcik, satu pakcik. Dua-dua kerja cleaner. Sewa flat, kongsi, miskin. Orang komplain kesedudukan. Pejabat qadi datang siasat. Kami tak buat apa-apa tuan. Kami orang susah. Kongsi flat, sewa bayar sama-sama. Kami tahu. Nikah saja sulah makcik dengan pakcik. Macam mana makcik nak nikah? Makcik masih isteri orang. Macam mana isteri orang? Tahun 50-an. Ini cerita lebih kurang 30 tahun yang lalu lah. Saya dengar cerita ni. Tahun 50-an. Saya pernah nikah. Kemudian suami saya balik Jambi. Jambi ke Jawa ke begitulah. Kan orang dulu kan pindah-pindah begitu. Dan sampai sekarang tak ada khabar, tak ada apa. Tapi dia nikah rasmi. Makcik ingat apa? Nama suami siapa? Ingat. Tahun sekian nikahnya, bulan-bulan sekian, tak ingat berapa tarikhnya. Nama suami sekian, nama bapa dia sekian. Nama qadi pun tak ingat. Cek betul lorong ku aman. Nama bapaknya sekian, nama gitu. Dia tengok ada rekod, ada nama qadinya pun sah. Bermakna dia memang pernah nikah. Maka sekarang qadi kasih surat fasah. Lepas ni dah nikahkan. Pasal ada rekod, walaupun ketika itu dah lebih kurang dah 50 tahun yang silam tau. Makcik ni sampai dah tua, dah berpuluh tahun yang silam, ada rekod boleh diselamatkan. Boleh difasahkan. Qadi ada authority untuk menikahkan, ada authority untuk menceraikan juga. Dah berpuluh tahun tak balik, maka qadi fasahkan. Ada ta'liqnya lagi. Kalau saya meninggalkan isteri saya 4 bulan atau lebih dan dia mengadu kepada qadi, ataupun saya mencederakannya, ataupun saya mengganggu harta bendanya, mengganggu dia kepada qadi dan dipatahti bahawa pengaduannya itu adalah benar, maka gugurlah talak isteri saya dengan talak 1. Ada ta'liqnya lagi. Terus qadi pegangkan ta'liq itu, qadi fasahkan. 3 bulan 10 hari nikah dengan pakcik ni. Pasal ada daftar, berpuluh tahun pun dapat diselamatkan. Tak ada daftar, presently pun tak boleh nak bikin apa-apa. Jangan tuan nikah kahwin tak boleh. Saya kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang budak-budak Hadramaut nikah, minta kita ulang nikahkan. Saya bilang boleh, itu nak ambil barakah. Nikah dia minta guru dia nikahkan, mereka boleh, tapi dengan syarat kau nikah pejabat qadi dulu. Yang sah, ataupun depan ada qadi di situ, juru nikahnya situ. Yang dah sah, kita sebagai ulangnya saja, tapi yang sahnya dulu. Tak mau sekali kita dah nikah memang sah juga sebab ada walinya di situ. Sekali terus dia tak pergi pejabat qadi, aku kena tanggung. Tak boleh. Itu kita tak mau. Dia tak boleh. Kalau ada kawan kata, ustaz kita nak ulang nikah, dan nikah, bismillah, bolehlah kau nak berkat, dia nak minta kita guru dia ulang nikahkan dia. Dengan syarat kau dah nikah yang rasmi dahulu. Dengan respon rasmi dulu. Kalau tidak, nanti apa-apa jadi pada anak perempuan. Itu satu perkara yang orang timbulkan kemusykilan dalam 2-3 hari lepas.